Hello. Selamat datang ke review room di Hotel Sri Pacific PWTC Kuala Lumpur. Okey, ini adalah bilik yang satu katil. Very spacious, besar. Hotel Sri Pacific Kuala Lumpur PWTC. Singkat kesannya dikatakan queen. Okey, dua lampu. Okey, sini Swiss lampu. Okey, dan sini ada drawer, tapi bukan untuk matikan lampu ni ya. Tadi saya kasih mati, tidak termati. Mati, yes, mati lampunya. Okey, tapi malangnya tidak ada plug point kiri dan kanan. Soalnya hotel lama ada kena bagi dua air. Okey, dua air. Swiss lampu juga. Ni main Swiss. Drawer. Sini ada Swiss kalau untuk charge phone. Ni apa ni? Oh, sini tempat setrika dan kiblat. Ya, rupanya ada tempat, ada pintu untuk setrika pula sini baju. Ini pula saya sangka. Bagus, very good. Okay, ada kerusi sini boleh park. Dan sini, sorry saya terpaksa pos malam, memandang Kuala Lumpur di bahagian, rasanya di Jalan Tun Razak ke apa ni, saya pun dah pastilah. Tapi satu macam art tu, ada kan yang Maytag tu. Dan sini bangunan ni sebelah ni PWTC dan bangunan UMNO lah. UMNO. Okay, sini dia punya mini office. Ada mini office sini. Tempat nulis, telefon, segala plug-plug internet. Untuk dan apa ni, room service. Lepas tu dia punya kerusi. Okay, biasa begini. Okay lah, besar. Dan sini tea coffee making facilities. Oh, dan di sini ya, mini bar. Ada mini bar sebelahnya. Wah, baguslah dia kasi sembunyi dan ada peti sejuk. Okay, mini bar ni macam biasa yang simple punya, yang boleh ambil coffee, tea segala semua. Okay, sini yang punya ni sebenarnya macam ada balkon ni, tapi rasanya tak boleh buka. Tu ada kaca kayu-kayu tu, mungkin tempat untuk servis aircon kali. Mungkin boleh kali buka. Mana tahu lah, rasanya tidak ada balkon ni kot. So ni bilik yang bukan untuk merokok, non-smoking room. Okay, ni TV, ada drawer lagi sini. Okay, macam biasa, simpan barang. Nama melekat tak pula. Okay, dapat simpan bag. Lepas tu dia punya airconnya jadi centralized airconnya. Dia punya kemasan moden, ada cermin di sini. Okay, so kita pergi ke sini tempat lampu juga, lampu tandas, cermin, aircon. Okay, di sini dia punya tempat wardrobe. Ada peti keselamatan, macam biasa ada sejadah, hanger, lampu kecemasan. Lepas tu sini ada apa ni, laundry service, punya bag. Lepas tu drawer macam biasa. Dan ada kasut, slippers. Okay, besar dia punya ni. Dia punya apa tu, almari ni. Hotel lama kan, hotel zaman-zaman 90-an. Okay, tandasnya very impressive. Ni dia punya tempat cuci tangan, basin luas. Tengok, tempat shaver. Lepas bawah ni macam biasa ada tempat hair dryer, burus gigi apa segala semua. Cuma ada banyak lah. Sabun, tisu dan ada kerusi. Baguslah ada kerusi. Okay, sebelah sini ada satu pintu. Ini tempat inilah membuang air besar. Dan ada bathtub. Bagus ada bathtub sini. Boleh mandi dan boleh membuang. Dua tisu. Untuk call ada punya. Intercom. Dan ni tempat apa tu? Mengantung baju. Okay, coba tempat mengantung baju. Boleh tarik lah. Tu release. Mana? Boleh tarik ni. Kenapa ni? Penting boleh gantung baju lah. Boleh lemah tanganku ni. Dan yang biasa sini guys, ada tempat mandi shower. Ada sabun jenis yang begini untuk jimat, kantung tuala, showering. Panas sejuk. So terpisah lah tempat membuang dan tempat mandi shower pisah. So senang lah, tidak lah kalau macam orang pergi toilet pasal menunggu kan. Terus saya pergi sini, selesai. Okay, very good, tandasnya spacious. Okay, rasanya itu saja untuk review hotel di Sri Pacific PWTC.
Sri Pacific PWTC, hotel di Kuala Lumpur. Okay, kalau ada berminat bolehlah datang kemari. Very nice room, very big, dan walaupun nampak macam hotelnya agak lama, tapi still berfungsi lah dengan baik. Itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.